Aku tak benci UMNO. Aku hanya benci Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh. Kenapa? Jom kita cerita. Baru-baru ni berkenaan dengan adanya persetujuan di antara PH dan juga BN, di mana PH akan bertanding 14 kerusi DUN, BN akan bertanding 14 kerusi DUN untuk menghadapi PRN untuk DUN Melaka. Tak lama lagi. Okey. So, dekat sini ada satu kenyataan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Akmal Saleh, mengatakan jangan harap BN akan bagi kerusi yang telah dimenangi oleh BN. Okey, kita kena tahu satu benda. Pada PRN yang lepas di negeri Melaka diadakan dalam keadaan kita bertanding 3 penjuru, PH, BN dan juga Perikatan Nasional. Okey. So pada ketika itu tidak ada bentuk gabungan. Sekarang ni kita dah ada satu kesefahaman di antara PH dan juga BN. Okey. Kita dah bersetuju untuk bersama-sama bertanding di Sabah, masuk bersama atas satu tiket kerajaan perpaduan. Tetapi inilah perangai dia orang macam Akmal Saleh ni yang membuatkan orang benci UMNO. Aku tak benci UMNO. Aku tak benci pimpinan-pimpinan UMNO yang pihak atasan. Aku hanya benci perangai Akmal Saleh ni pada dulu lagi. Apa sahaja berkaitan dengan PH, apa sahaja berkaitan dengan DAP khususnya, dia akan ada je benda yang dia baru bangkit yang dia tak puas hati. Okay? So aku rasa Akmal Saleh ni dia kena recall balik. Contoh dekat negeri Selangor, apabila mana kita banyak bagi kerusi yang telah dimenangi oleh PH, kita bagi laluan untuk BN bertanding. Itu pun kalau kau gagal untuk menang yang kerusi yang pernah dimenangi oleh PH sebelum ni, itu tak pernah lagi PH put the blame on UMNO itself. Malahan aku rasa kita masing-masing berfikir apa cara yang terbaik untuk kita menangkan balik kursi-kursi yang telah kita hilang. Okay? Tak kisahlah PH ke BN ke, sama-sama kita bergerak. Tapi perangai si Akmal Saleh ni, dia menang mana-mana PRU ke PRK ke yang melibatkan kerjasama PH dan juga BN ni, dia tak akan pernah bagi kredit hasil kerjasama di antara PH dan juga BN memenangi sesuatu kerusi tersebut. Contoh kita tengok kat Sungai Bakap hari tu, bila kita kalah, PH kalah dekat Sungai Bakap, dia bantai PH habis-habis, dia balon Datuk Seri Rafizi Ramli masa tu. So bagi akulah, untuk orang UMNO, jujur aku cakap, aku tak benci UMNO. Aku hanya benci Akmal Saleh secara total. Okay? So, apa pandangan korang? Setuju ke tidak dengan pandangan aku?